Bantuan awal persekolahan BAP RM150 bagi setiap murid mesti diserahkan sepenuhnya kepada ibu bapa tanpa sebarang potongan untuk digunakan bagi persiapan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Faldrina Siddiq berkata sebarang rancangan atau bayaran lain seperti yuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG perlu diselesaikan secara berasingan dan bukan menerusi potongan BAP. RM150 ini memang kerajaan Madini peruntukkan untuk persiapan sekolah. Jadi kalau ada isu-isu lain, yuran-yuran lain itu, maknanya itu kena diselesaikan cara lain lah. Jadi RM150 ini hanya untuk bantuan persekolahan dan mesti diserahkan dengan jumlah RM150 itu. Jadi kalau ada ibu bapa yang tak terima RM150 ini, kurang 10 sen ke kurang RM1, dia kena beritahu pada kita lah, ya, kerana dia tidak boleh berkurangan. Kerajaan memperuntukkan lebih RM800 juta bagi pelaksanaan BAP tahun ini yang memberi manfaat kepada 5.2 juta murid tahun 1 hingga tingkatan 6 di seluruh negara. Penyerahan BAP setakat ini berjalan lancar dengan kebanyakan ibu bapa hadir ke sekolah untuk mengambil bantuan berkenaan berikutan minggu pertama sesi persekolahan yang menyaksikan ramai mengambil cuti bagi menghantar anak-anak ke sekolah. Dalam perkembangan lain, Fadlina berkata, Kementerian Pendidikan akan memastikan semua pihak berkepentingan termasuk ibu bapa menandatangani polisi perlindungan murid di sekolah selewat-lewatnya minggu hadapan. Polisi berkenaan merangkumi aspek pencegahan buli, gangguan seksual, penderaan serta isu kesihatan mental murid.